Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 2026. Alhamdulillah pada pagi ini acara ataupun majlis ibadah korban dilaksanakan sebelah pagi bermula 9 suku pagi, dan kita telah mendapat amanah daripada peserta korban sebanyak 31 ekor. InsyaAllah seramai lebih kurang 300 orang petugas daripada kalangan belia serta anak-anak karya bersama-sama kita pada pagi ini membantu untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Saya selaku Nazir Masjid Al-Mustaqim ucapkan jutaan terima kasih kepada semua para peserta korban pada tahun ini dan kepada semua para belia dan juga petugas-petugas yang bersama pada pagi ini untuk melunaskan tanggungjawab ini. Semoga semua akan mendapat ganjaran sisi Allah SWT, dan semoga kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan, dan diharapkan lebih ramai masyarakat dan anak karya untuk berkorban dan menyertai korban agar semua mendapat manfaat ganjaran sisi Allah SWT. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sedang berada dalam program Korban Qaryah Al-Mustaqim, Kampung Tok Bakar Baginda. Kita berusaha selain daripada menyempurnakan ibadah, kita guna kesempatan ini untuk menyatukan ahli qaryah. Baik ini kombinasi daripada masjid, surau-surau dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita dapat teruskan usaha yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal kita semua. Wallahu alam. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada tahun ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita mengadakan majlis korban di kampung Datuk Abu Bakar Baginda. Alhamdulillah, majlis ini sangat bermakna kepada kita semua kerana melalui majlis ini kita dapat belajar erti berkasih sayang, dapat berkongsi rezeki, dan sinilah tempat orang kata dapat mengumumkan semangat kita masyarakat kita. Dan terima kasih kepada semua peserta 31 ekor lembu dikorban para petugas. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair di atas bantuan yang telah diulurkan, dan terima kasih juga di atas daging-daging yang telah diagi-agikan kepada semua, insyaAllah. Kami mengucapkan